Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan bulan Syawal iaitu bersedekah. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar." Yang bermaksud bersedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memejamkan mata, yakni enggan terhadapnya. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji.